nak kata minat polis tu sikit je lah. Okay. Saya ni minat berniaga sebab background family saya ni berniaga. Oh, berniaga. Yang encourage saya masuk ni arwah ayah saya lah. Okay. Dia minat tengok uniform cerita gerak khas apa semua kan. Borang tu dulu nak masuk polis ni kena ambil borang dekat balai. Okay. Kan bukan macam sekarang. Balai polis. Balai polis. Masa tu ada seorang yang nama dekat-dekat dengan saya. Nama dekat-dekat. Okay. Jadi yang dekat dengan saya tu dia ada parut. Oh, dia ada parut. Parut di muka. Okay. Parut di muka dan juga lutut belaga. Dia yang kena reject. Tapi nama dia dekat-dekat saya yang kena balik dulu. Kami silap rupanya. Silap panggil. Saya masuk balik semula. Kata nak jadi rezeki lah. Kereta peronda. Pergilah ke rumah. Masa tu saya tengah main bola. Anggota kereta peronda pergi cari. So masa tu budak-budak kampung tahulah dalam tu macam-macam lah. Kaki sok rokok semua ada dalam tu. Bila kereta peronda pergi, dia nak bagi surat tu, ada dia sebut ada panggil semua lagi. Selepas seminggu kita dah masuk, dia tanya, okey ada siapa-siapa yang nak quit? Ataupun nak apa withdraw lah. Tak nak dah. Give up. Seminggu dia bagi masa kan. Okey boleh keluar. Boleh keluar lah. Jadi tengok yang minat tadi tu yang keluar dulu. Boleh tahan ke tidak? Sebab apa? Badan besar belum tentu lagi tahan. Sebab mental. Kan? Tapi kalau orang kecil nampak dia tu dia boleh. Mental dia kuat. Okay. Makan sedap dia bagi dulu. Bagi dulu of course lah. Okay. Kan? Bagi dulu crawling tu. Betul. Kan? Lepas tu suruh lari. Yes. Nak pergi ambil sebelum makan tu dah lari dah. Healing Dewan. Kenapa lambat? Okey, ada nampak 3-4 orang. Okey, jalan sekali. Ada squad leader pula belakang. Kan? Kalau 6 orang macam mana. Kalau kau silap, round lah dulu. Sebelum makan tu. Lepas tu makan, dia ada semasa dia pula. Kau dah lambat. Memang aku tak makan lah. Bila dia buat announcement, dia bagi surat tu. Setiap seorang-seorang panggil IPD. Nama saya dia sebut. Lepas tu pegawai penyiasat jenayah. IPD, Ibu Pejabat Daerah Dangwangi. Saya demam seminggu. Saya tak percaya minyak wangi ni harga RM500,000. Okay. RM500,000 botol kecil, botol besar tu RM500,000. Miasat, jumpa. Tangkap. Jumpa. Betul lah. Jadi ada rampasan dan sebagainya. Bila tengok barang, ini bendanya macam, bila tengok balik, biar betul RM500,000. Ada orang, kononnya nak membantu. Angkat tolong angkat beg dan sebagainya. Jadi, dia samun. Habis duit apa semua RM10,000 yang dia bawa untuk buat operation tu. Bila kita yang terima report tu, mestilah kita ni bila perasaan, kita bayangkan mak ayah kita dalam keadaan macam tu tak. Of course saya rasa bengang. Label ini kau isap dadah ni, kurang agama apa semua. Tak. Kau tak cerdik ni orang-orang. Tak boleh. Label itu sebenarnya tak boleh diguna pakai. Sebab macam mana orang ada PhD boleh isap dadah? Dan dia pun ketagihan yang teruk. Psilocybin. Psilocybin ni sejenis cecair. Okay. Cecair yang mana dadah lah. Budak-budak ni dia panggil apa? Dia panggil mushroom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Sembang ke episod yang seterusnya. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada semua follower, subscriber ataupun yang dah menonton siri-siri episod kita Sembang yang sebelum ini. Bagi saya sangat-sangat memberangsangkan hari Betul. sebab kita tengok episod-episod dulu komen dia so-so, tapi dari segi feedback kita kat luar di media sosial lain sangat Aktif dan bagus. Memang ni lah, ada episod-episod yang meletup dan sebagainya. Dan kita rasa berbangga lah sebab apa yang kita wadah yang kita bawa untuk
you all semua ni sebenarnya mendapat sambutan, dan insyaAllah dia memberikan kita semangat sikit lagi untuk meneruskan lagi, untuk mencari apa lagi skim ataupun carrier-carrier dalam perkhidmatan awam yang boleh kita ketengahkan, yang mana boleh kita tonjolkan best story, cerita-cerita seronok dia. Cerita seronok tu. Sebab kita sebenarnya banyak juga cadangan-cadangan daripada melalui media sosial yang suruh jemput orang ni, suruh jemput orang ni. Kita sekarang ni tengah menyusun jadual Dan macam overloaded of information. kita semua nak jemput, tapi pada masa sama kita kena tallykan jadual. Aku, Haris dengan Haris satu lagi, dan apa nama ni, kena tally juga dengan tetamu punya ni, sebab dia lah masing-masing berkhidmat, jadi tak boleh nak buat apa kan, kita paksa tally begitu. Jadi insyaAllah kita akan susun dan kita akan bagi apa yang anda nak lah. Dan pada hari ni Riz, hanya aku saja, Azibin Dan aku Aris. Seorang lagi Haris, dia tak dapat nak untuk So bersama dia jadi dengan kita. macam hari ni bukan sembang sembang Dia Itu tak ada lah sembang Tak ada. Tak So ada. Haris tak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, tapi kita teruskan. Teruskan, Betul, tak Azmin? salah. Azmin, Ya, kita betul. teruskan. Sebab memang kita punya konsep pun begitu, tak cukup 3, ada 2 pun jadi. Jangan tinggal seorang sudah. Tapi masalah juga kalau tinggal seorang, dia sembang A ataupun sembang H. Dah jadi macam WWE. Okey, hari ni aku ingat satu episod yang menarik juga. Sebab kita bawa orang yang saya rasa ramai orang nak dengar sebenarnya kisah-kisah daripada skim ni. Dan skim ni sebelum ni kita tak pernah panggil skim yang begini. Jadi kali ni kita panggil dari segi badan beruniform. Sebab memang ramai orang beritahu, panggil lah badan beruniform, cerita dia orang mesti seronok kan. So kita bawakan first badan beruniform kita pada kali ni. Betul? Okay, Riz. Alright, okay. Bagi honor pada kau untuk Kita perkenalkan. pernah panggil profesor. Kita pernah panggil MC. Kita pernah panggil doktor. Farmasis. Doktor tak pernah, farmasis. Oh, doktor tak pernah, farmasis. Dan juga kita ada hari tu profesor kan? Ada apa tu, ada pensyarah, dan juga hari tu kita panggil IVET punya owner. Betul. Encik Azid, Tuan Haji Azid. So hari ni kita bersama dengan Tuan Zul. Tuan Zul tetamu kita daripada badan beruniform. Nampaknya segak orangnya, tapi hari ni dia tak pakai uniform. Tuan Zul daripada PDRM. Selamat datang tuan. So polis lah ni. Polis lah basically. Polis. So kita berada bersama dengan Tuan Zul Azri, tapi lagi selesa dipanggil Zul lah untuk podcast kita pada hari ini. Tapi sebab podcast kita ni santai, kita buang tuan. Sebab ni kalangan bukanlah kawan-kawan je, tapi kenalan-kenalan juga. Betul. Jadi kita lebih mesra begitu sebab dia nak cerita ni bukan nak cerita pasal peraturan ke dan sebagainya. Dia nak cerita keseronokan dan juga suka duka dia sebagai seorang anggota polis. Dan untuk makluman semua, Zul ni dia orang kata SME lah, subject matter expert dan substance abuse. So contoh substance abuse ni macam dadah, alkohol, things like that. So podcast kita kali ni dia boleh cover juga scope kepada remaja yang sedang maksudnya penjawat awam yang ada anak-anak remaja, alright, dan juga penjawat awam tu sendiri, Azmin. Itulah sebab banyak kes tu. Betul. Banyak kes penjawat awam yang ni. Betul. Ni Zul. Macam mana Zul, kita nak macam Zul ni macam tak sabar nak bercakap. Kita bagi Zul intro sikit lah. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi jemput saya pada hari ni. Alright, okay. Tadi kata nak santai-santai. Betul? Lah. Ya, saya. Jadi santai aku kau. Boleh. Lagi syok. Lagi syok. Okey, lebih dahulu saya kenalkan diri saya dululah. Okey, baik. Saya pegawai kanan polis. Okey. Pangkat DSP. Alright, baik. Okey. Yang mana sekarang ni saya bertugas di sebuah agensi di dalam kerajaan yang dipinjamkan di satu jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri lah, yang mana ini saya buat kerja sebagai peminjaman lah. Alright, okay. Jadi okay, kita berbalik tadi pada cerita yang kata sebab saya ni ada nak kata SME tu tidaklah. Okay, baik. Okay. Cumanya dari segi akademik saya lebih kepada substance abuse lah. Psikologi psikologi
and counselling Okay. substance abuse. Alright. Boleh perincikan tak? Secara bahasa layman. Kalau Layman, abuse. okay, dia Kalau sebenarnya takut orang bukan takut orang yang mendengar ni dia okay. So benda yang mudah. Penyalahgunaan bahan. Okay. Penyalahgunaan bahan ni tak kira lah bahan apa pun. Okay. Contohnya kalau kita tengok phone ni kalau biasa kegunaan untuk apa? Untuk WhatsApp. kita Okay. berhubung. Okay, baik. Kita berhubung. Lepas tu ada kita nak tengok dapatkan maklumat dan sebagainya. Okay. Tapi apabila dia salah guna, Okay. dia jadi itu yang kita katakan substance abuse. Okay. Penyalahgunaan itu. Okay, faham. Bahan yang betul digunakan tapi Untuk terlebih guna okay, tuju- faham. kan? Okay. Digunakan sebagai ketagihan gadget dan sebagainya. Okay. Game, perjudian dan Contohnya atas macam dadah lah. Ya. Maksud dadah ni sebenarnya digunakan untuk perubatan. Ya. Tetapi bila disalahgunakan untuk tujuan lain, Ya. maka dipanggil substance abuse. penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan, penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan gadget. Ya. Okey. Cuma dalam konteks remaja. Okay. Kita cakap malam ni Okay. remaja kan. Okay, Jadi alright. sebenarnya bila remaja ni di sekolah kita dah biasa dengar dengan apa ni perkataan darvih. Darvih. Dar DARVIH. Okay. Darvih. Boleh terangkan sikit darvih? Jadi Okay. darvih ni ialah dia bukan satu perkataan yang perkataan baru, Okey. perkataan vibe ke apa ke bukan. Okey. Dia satu perkataan memang digunakan untuk untuk awareness, untuk pencegahan dan juga pencegahan lah dengan kepada bahan-bahan ni tadi. Okay. Darvih D itu stand kepada dadah. Dadah, baik. Okay. A arak, Arak. RV itu Okey. adalah rokok vape. Okay. Rokok vape. DARV. I Okay. inhalant HIV AIDS. Okay. Right. Jadi dadah ni dia merujuk kepada bahan tadilah. Disebut sebenarnya ubat. Tapi bila salah guna dia akan jadi penyalahgunaan bahan. Okay. Dalam dadah ni pula dia memberi kesan kepada fizikal dan juga mental. Yeah. Kepada jika diambil secara tidak mengikut dos lah. Okay. Okey. Dalam konteks sekolah ni pula. Okay. Okey, dadah ni saya sebenarnya kalau nak cerita ni Technical. terlalu teknikal. Okay, baik. Okay. Kita bagi Santai. Kita santai tak cukup supaya masa lah kan. penonton pun sebab bukan tuan kena ingat penonton kita ni daripada pelbagai lapisan. Ya, ya. Okey, Mungkin ada remaja yang menonton, Alright. government servant okey. dan sebagainya. Saya lebih suka sebab sekarang ni di sekolah lah. Sekolah ni dia ada sekarang budak-budak ni dia nak tahu. Okay. Jadi saya lebih suka antara darvih tu tadi, perkataan alphabet tu tadi. Saya lebih suka mengambil yang RV tu. RV. Rokok dan juga vape. Okay. Alright. Okay. Okey, sebab budak-budak sekarang ni dia ada satu pemahaman di dalam kepala dia. Dia kata okey, tak apa rokok sekadar hisap rokok kan. Sekadar hisap rokok tu lagi bahaya daripada vape. Okay. Jadi dia ambil vape. Okay. Dia ambil vape. Kenapa dia ambil vape? Sebab satu mudah. Letak dalam beg tak nampak, tak perlukan mancis. Kan vape ni. Jadi vape ni untuk gunakan dia, nak guna benda tu, hanya perlu letak dan hisap saja macam tu saja. Dan dia adalah sejenis bahan yang elektronik. Okay. Yang mana dalam tu ada cairan. Cairan itulah yang dia ada dua nikotin lah. Rokok ada nikotin, Okay. dan juga vape pun ada nikotin, kandungan nikotin. Tetapi macam rokok ni dia tidak mengandungi bahan yang bercampur dadah sintetik lah. Okay. Jadi macam ni dia boleh bila bercampur dalam cairan tu ada yang letak cairan yang ada satu istilah namanya psilocybin. Psilocybin ni sejenis cecair. Okay. Cecair yang mana dadah lah. Okay. Nama dia psilocybin, memang famous. Jadi budak-budak ni dia panggil apa? Dia panggil mushroom.
Okay. Cecair tu dia panggil mushroom. Okay. Dan kalau dia pergi kedai pun dia akan cakap kat kedai tu, ada ni tak? Ada apa? Shroom. Shroom. Dia letak nama pendek shroom. Budak-budak sekarang kita tak tahu. Kan? Jadi dia, singkatan ni panggil shroom. Kau ada shroom. Okay, letak shroom lah. Jadi baru pening. So tujuan apa? Tujuan dia untuk pening, untuk high. Jadi yalah, dua-dua ini ada kesan, tetapi vape ni lagi serius. Lagi serius kerana benda yang tak nampak. Tak jelas. Dia terlalu apa orang kata, bayang-bayang dia tu kita tak tahu apa benda kandung. Apa benda dalam. Kalau dalam rokok ni memang kita ada regulator apa semua kan. Regulator. Maksudnya cecair itu tidak dapat dipastikan apa sehingga orang tu mengisapnya lah. Ya, Betul? Ya, betul. Sebab dia ada flavor. Vape ni ada flavor. Okay. Flavor tu pelbagai lah. Ada strawberry, orange dan sebagainya. Tetapi bau dia, bila kena tu, bila orang tu kena lah. Istilah kena. Kena hisap kan. Okay. So bila sedut benda tu, bau macam biasa je. Tapi orang yang hisap ni, dia akan tahu, ini ada dia punya Kandungan dia. apa tu, pening dia tu lah, ataupun high tu, steam tu. Steam kan biasa. Okay. Jadi bila keliling orang tu pula, kan, dia memberi kesan juga kepada orang keliling ni lah. Keliling dia dipanggil pasif pasif ni lah, keliling lah. Orang sekeliling. Orang sekeliling. Jadi orang yang keliling tu lagi teruk daripada yang hisap ni sebenarnya. Maksudnya orang yang shroom tadi. Shroom tu, orang yang duduk sebelah tu pun ada efek juga. Sebab dia asap dia tu kan. Asap dia tu yang Maksudnya katakan student tu ataupun seorang tu isap vape dengan shroom tadi. So bila dia hembus asap tu, so boleh efek orang sebelah. Boleh. Dan orang sebelah boleh pening. Boleh lah, cumanya dia tidaklah pening sepening orang yang hisap kan. Sebab dia tak masuk ke dalam. Dia tak masuk ke dalam sebab dia attack paru-paru. Rokok pun benda yang sama. So dua-dua benda ni dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke paru-paru. So paru-paru tu dia akan pergi kepada lain-lain dalam organ Ramadan lah. Yang mana kalau orang yang duduk sebelah ni dia hanya, kalau orang tu contoh ada asma, dan dia boleh mudarat lah bila kena bau tu, asap tu masuk dan akan trigger juga kepada asma tu tadi. Ini kita dapat silakan. Kita dah pergi ke, dipanggil siapakah tuan sekarang ni? Azri. Tapi sekarang ni kita nak patah balik ke belakang, patah balik cerita kita ni daripada umur sekarang ni sampai ke muda ni. Memang dulu memang minat nak jadi polis ke? Sebab dulu kalau macam saya, kalau orang tanya nak jadi polis, saya nak jadi polis. Dia pun tentera. Sebab polis ni sebagai adiwira kita dalam masa kita kecil tu, kita akan jadi apa orang kata hero di mata kita. Itulah yang nak jadi kan. Kita punya konsep ni, kita tak maklum kat dia pun, kita terjah dulu baru kita flashback. Memang kita macam tu. So kita patah balik ni. Dia memang itu konsep dia. So sebenarnya saya, kalau tanya saya lah, saya ni sebenarnya nak kata minat polis tu sikit je lah. Tapi sebab saya ni minat meniaga. Sebab background family saya ni meniaga. Meniaga, Jadi pada masa tu yang encourage saya masuk ni arwah ayah saya lah. Kan? Jadi dia minat tengok uniform, cerita gerak khas apa semua kan. Jadi saya pun masa tu baru habis belajar diploma. Pada masa tu inspektor, pada ketika tu inspektor ni diploma entry level tu diploma aja lah. Jadi tahun 2003 lah saya masuk polis. Masa tu pangkat inspektor dengan urusan diploma IT. IT. Saya ni pelbagai background. Diploma IT, degree lain. Degree sains politik. Sains politik. So masters
psychology counselling. Penyalahgunaan bahan. Tiga yang berbeza ni. Pengalaman luas ni. Jadi okey lah kalau kata minat tu bila dah masuk dan saya dah servis dalam pasukan pun dah lebih kurang 23 tahun. 23 tahun. Dia detik pertama bila masuk yelah bila dah ayah dah suruh kan. Ada drama tak semasa dia suruh tu? Yelah kadang-kadang bila kita keluar universiti, kita ada pendirian kita sendiri. Ya kan? Nak kerja apa dan sebagainya. Suddenly dia suruh kerja polis. Ada tak drama di situ? Drama ke ataupun dia memang okey tak apalah saya reda. Saya sebenarnya ceritalah kan. Ceritalah kita nak dengar. Kan? Borang tu dulu nak masuk polis ni kena ambil borang dekat balai. Okey. Kan bukan macam sekarang. Balai polis. Balai polis pergi keluar iklan daripada dalam surat khabar tu. Okey. Sekian-sekian tarikh kita pergi ambil borang tu di balai. Di balai polis lah. So bila pergi balai polis ambil je lah. Ambil isi main-main kan. Main-main. Lepas tu sebab dah ada kerja yang lain kita minta ni pada masa tu. Jadi hantar. Dapat pula. Dapat panggilan. Dia dapat panggilan tu interview dululah. Banyak, dia ada beberapa peringkat. Ada boleh cerita proses tu? Okey, proses dia, sebab zaman dulu dengan sekarang rasa mungkin beza. Dulu nak ambil borang tu dah test lah. Fizikal dia tengok badan kita tinggi kan, macam mana BMI. Dia dah tengok masa tu. Dia tengok okey ni lutut macam mana kan. Ada parut ke itu first ambil borang je. Masa di balai polis. Dia dah buat inspection fizikal. Dia dah observe. Dan diam-diam. Dia tengok okey budak ni sebab saya orang kampung. Okey bila pergi tu orang dah kenal dia ni anak ayah saya berniaga. Okey. Dia tahu anak ni sekian-sekian kan. Okey. Jadi tak susah sangat lah. Dah tahu dah ada rekod. Okey dah bagi borang. Okey. Lepas tu kita hantar borang tu panggil lah. Dia panggil untuk masa tu first pergi ke PGA di Kota Baru masa tu di Pengkalan Cepa. So pergilah untuk 3 hari macam tu lah. Tak silap saya 3-4 hari di sana. Kemudian ada fizikal, berlari 2.4. Lepas tu sebelum berlari tu dia check dulu fizikal. Dia check apa tangan bengkok, tak boleh kawat apa semua, ada parut kat muka macam-macam lah. So daripada situ dia dah tapis. Kemudian baru ada yang tak berjaya terus reject. Lutut belaga ke apa ke tak boleh. Lepas tu baru berlari. 2.4 berlari. Okey check 2.4 pula. Lari berapa? Saya ingat saya 11 minit 12 minit macam tu lah. Dia target 12 minit. 2.4. So lepas yang tu barulah ada public speaking. Ada juga. Ada public speaking pada ketika itu. Dah macam PTD. PTD ada PAC. PAC. Tapi itu macam PAC lah. Ya. Public speaking bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Lepas tu selesai situ tunggu pula balik tunggu untuk interview. Interview. So interview tu dalam lebih kurang sebulan selepas. Kalau tak lepas proses yang pertama tadi, tak panggil interview. Tak panggil. Proses fizikal tadi tu. Fizikal assessment dia lah. So yang tu selesai, lepas tu panggil untuk interview lah depan panel. Panel ni pegawai atasan PDRM dan juga Suruhanjaya Pasukan Polis lah panelnya. Selesai di situ tak ada keputusan mu lagi. Ambil cap jari apa semua. Tunggu. Okey. Tunggu. Barulah terima surat tawaran daripada PDRM untuk masuk jadi kadet. Kadet lah dulu kan? Tak, inspektor. Dipanggil kadet inspektor kan? Bukan, masa tu dia ada 2. Inspektor, kalau ada degree, kadet ASP. Kadet ASP. Silap. Okay. Inspektor ni diploma ataupun STPM. Okay. Jadi, selesai yang tu,
Dah selesai interview ni, tunggu surat, dapat surat. Okey, sekian-sekian, okey dah pergi. Tapi belum lagi. Kena pula medical check up. Last satu. Hantar. Sila buat pemeriksaan kesihatan. Cek termasuklah HIV tadi yang saya cakap tu. DARV. Jadi ada related lah juga nak minta kerja ni. Mesti ada ni. Jadi mesti clear lah, clear. Ya, kepada remaja dan juga siapa-siapa yang minat nak jadi polis ni, elakkanlah daripada Darvih ni. Dia kait juga tu. Amin. Kan. Jadi kalau you ada rekod tu, saya rasa tak boleh tak lepas tak boleh lah. So last kali tadi apabila clear medical tadi, then belum lagi. Kita hantar dulu medical tu balik ke Bukit Aman, ke bahagian pengambilan PDRM. Dia akan hantar surat lagi. Dia check sebab tadi kita ambil cap jari. Dia tengok rekod rupanya. Rekod ni lah. Tapisan pula. Banyak. Dia kena melalui tapisan special branch, tapisan halus dan sebagainya. Jadi bukan mudah nak jadi. Pada ketika tu dah susah. Sekarang lagi susah lah kan. Sebab inspektor sekarang ni dia dah degree kan. Degree dah boleh jadi inspektor. Momen apa yang paling diingati semasa sesi penilaian tu? Lagi tak ada jumpa. Kalau ingat lah ada orang tahun lepas tadi. Jangan saya ingat lah. Saya ingat lah momen mesti teringat. Sebab saya sebenarnya masa tu ada seorang yang nama dekat-dekat dengan saya. Nama dekat-dekat. Jadi yang dekat dengan saya tu dia ada parut. Dia ada parut. Parut di muka. Parut di muka dan juga lutut belaga. Lutut saya ingat. Sebab kenapa lutut belaga ni? Kalau kita nak kawat, dia tak boleh lutut ni macam belaga atau bergeser lah. Dia akan nampak tak cantik dan memberi kesan jangka masa panjang. So member tu ada kontak lagi? Member yang tu, parut tu? Tak ada. Tak ada dah. Dia yang kena reject. Tapi nama dia dekat-dekat saya yang kena balik dulu. Balik Belum. Yang masa assessment tu. So nama hampir sama. Hampir nak kena balik. Nama tu sama. Jadi dia panggil nama saya, dia cik, dia kata you nama ni. Minta maaf, dia kata nampaknya kamu kena ni lah. Macam Akademi Fantasia lah kan. Dah bawa siap beg kan masa tu. Dah nak kena balik dah ni. Nak balik dia hantar kan sampai ke gate tu. Jadi lepas tu ada satu anggota. Dia kata cik belum lagi. Kami silap rupanya. Silap panggil. Saya masuk balik semula. Kata nak jadi rezeki lah ceritanya. Kalau balik terus. Balik saya rasa saya pun tak ada lah. Mungkin saya. So maksudnya silap hari tu sebab nama hampir sama. Kenapa nama sama? Nama sama. Bin pun sama. Nama bin lain. Sebab mungkin dipanggil nama depan je lah kot. Dipanggil nama depan? Dia panggil nama depan. Zul. Saya Zul Azri. Dia Zul Hazri itulah nama dia. Sama lah dekat. Jadi saya pun okeylah, tak apalah. Kita dah reda lah. Tak boleh nak balik lah kan. Dengan hati tu pun separuh jiwa juga. Separuh jiwa juga nak pergi pada asalnya. Tu. Jadi saya kata tak apalah kalau tak ada. Ni tengok alamak kena panggil balik. Panggil balik barulah. So apa momen dah sampai kat gate tu kena patah balik. Apa momen tu? Adakah aku ke malu ke? Sebab dah bye-bye tadi kawan tadi. Yalah, saya sebenarnya seronok masa tu. Tapi yalah bila fikir balik, alamak. Rezeki lah. Kan masa tu sebab yalah kita ni, saya masa tu umur 23 apa saya tak ingat 22 lah. 22 yalah, lepas 23 masa tu. Jadi kita ni pada masa itu umur ni alamak nak kerja polis macam ni. Kan? Orang kata biasalah masa tu Gen Z pada masa itulah kononnya lah, tapi saya bukan Gen Z lah. Jadi seronok pun ada, sedih pun ada. Sebab alamak. Sebab bila kita dah buat benda tu dah rasa macam macam kita prepare tau. Sambil-sambil tak suka pun saya buat preparation juga. Yalah. Pergi berlari tu point 4 petang-petang kan. Belakang rumah tu lagi. Lepas tu buat public speaking test dan sebagainya sebelum pergi test tu. So bila masuk balik tu berapa lama pula? Maksudnya kan dah salah nama tadi.
So kamu dah masuk balik dan kekal lah. Maksudnya sampai habis. Sampai habis hari ke-3 macam tu lah, 3 ke 4 hari lah. So maksudnya waktu ketika dulu evaluation katakan 3 hari. So katakan dalam masa 2 hari tu katakan dah gagal sesuatu, dia hantar balik. Hari kedua tu dia akan pulang lah. Dia step by step, dia ada peringkat-peringkat lepas. Okey, Ada kalau session tak lepas dia. dia terbalik. Maksudnya lepas dia dah buat satu, kalau lepas stay. Ya, betul. Tak lepas pulang. So dah dapat surat tu, pergilah latihan. Dapat surat yang semua dah settle. Dapat surat latihan. Masuklah latihan Di Pulau Pulapur. Kuala Lumpur. Pulapur tempat kita training. Jadi PTD pun Situlah dah juga. situ jugalah. Tapi waktu Zul, waktu kau patah balik tu, maksudnya bila dah berada dalam training tu lah, apa perasaan orang kampung? Sebab ingat tadi mula pergi dekat balai tu ambil borang. Okay. Polis dah cam, orang kampung dah kenal. Apa perasaan orang kampung? Cerita pasal orang kampung. Dia ada cerita lagi tadi sebenarnya tu. Masa tu dulu ni kita tak ada serve. Borang tu surat tawaran ni akan diserahkan melalui balai pun ada. Okey. Jadi balai polis ni dia akan pergi kereta peronda, pergilah ke rumah. Masa tu saya tengah main bola. Anggota kereta peronda pergi cari. Dia pergi cari dekat alamat rumah ni kedai ayah saya tu dulu. Okey. Ayah saya kata dia tak ada, dia pergi main bola. Dekat belakang padang dekat tempat tu lah, kampung saya tu. So masa tu budak-budak kampung tahulah dalam tu macam-macam lah, kaki isap rokok semua ada dalam tu. Bila kereta peronda pergi, dia nak bagi surat tu, ada dia sebut ada panggil, semua lari. Takut kena Semua tangkap. lagi takut dia apa benda kan. Semua lagi. Yalah polis kan. Pergi. Panggil nama saya pergi. Jadi di situ orang kampung pun tahu. Pecahlah lubang Pecahlah tu. lubangnya macam tu lah. Dia tak bagi pula kepada ayah kat situ kan. Dia tak bagi pula pada ayah saya tu. Itu yang saya pelik tu. Tapi aku rasa kan, waktu orang kampung dah tahu, esok hari orang kampung tak nak main bola dengan dia. Betul lah, tak ada. Betul. Esok hari Esok tak ada lah. Tak ada. Tak nak main lah. tak ada. Esok hari aku nampak Zul lari. Agaknya waktu tu kan, waktu orang kampung dah tahu, yang mungkin ketika itu ada yang ambil barang-barang terlarang, tak kawan dengan kau rasa. Itulah. Memang ada pun dalam tu kan. Aku pun tak tahu masa tu ada macam tu. Okay, so bila dah pergi dalam latihan berapa lama? Latihan lebih kurang setahun masa tu. Setahun. So apa momen yang menarik ataupun yang nak dikongsikan dalam tu pasal training tu? Sebab training ni sebenarnya satu momen yang ni ya. Yalah, dia sebenarnya kalau kata saya sebenarnya terus terang cakapnya tak tahu nak kata ada suka ke tidak ke tak tahu kan. Sebab apa? Kalau training ni saya tengok bila saya lapor diri tu ada yang badan besar, tinggi kan. Tinggi kawat masuk apa semua. Selepas seminggu kita dah masuk, dia tanya, okey ada siapa-siapa yang nak quit? Ataupun nak apa withdraw lah. Tak nak dah. Give up. Seminggu dia bagi masa kan. Okey boleh keluar. Boleh keluar lah. Jadi tengok yang minat tadi tu yang keluar dulu. Kan yang tak nak, yang ambivalent, yang apa ni apa tu tengah-tengah lagi ni, aku nak ke tak nak, dia nak terus ke tidak. Tak tahu lagi kan masa tu. Jadi macam saya ni separuh hati sebenarnya. Yalah bercampur-campur lah. Tengok apa benda aku buat ni. Masukkan apa benda training. Yelah. Sebab dia physical, mental dua-dua. Kenapa dia buat physical tu, nak tengok apa ni, resilient tu tadi. Betul. Daya tahan betul, resilient. daya tahan. Ini balik tadi tu ada daya tahan. Tapi tak apalah, kita cerita ni dulu. Jadi daya tahan kita mental ni boleh tahan ke tidak? Sebab apa? Badan besar belum tentu lagi tahan. Sebab mental. Kan? Tapi kalau orang kecil nampak dia tu dia boleh. Mental dia kuat. Okay. Sebab apa benda tu test? Of course you will be tested. Sebab tujuan masuk latihan ni untuk test. Untuk test dengan keadaan tertentu. Sekiranya apa ni, dia bagi satu task.
okey contohnya hari ni, okey kau buat ni dalam grup. Kita letak ni dalam satu grup 16 17 orang macam tu dalam satu platoon dia Okey, panggil. Dalam satu platoon ni. Dalam tu ada macam-macam perangai. So kalau 16 orang, 16 jenis kepala lah ada dalam tu. So kita nak jadikan satu esprit de corps tu dia panggil. Nak garap semua sekali. Semangat setia kawan ni. Kenapa? Kerana pasukan polis dia bergerak dalam satu pasukan. Betul. Dia tidak bekerja seorang. Macam tu. Jadi nak seragam ni macam-macam lah. Kau lah macam ni lah, handphone tak boleh pakai. So kita terkejut lah masuk-masuk. handphone dah kena simpan tak boleh. Ada timing dia. Jadi kalau seorang kena, satu platoon kena. Betul. Kena. Dia panggil double kawat. Ataupun CB, compound barrack. Macam ni, tak boleh keluar bandar dan sebagainya. Jadi benda-benda gitulah. Nak kena. Tough juga. Tough. Memang lah. Badan beruniform tak tough. PTD pun ada lah. Tapi 2 minggu ke seminggu? PTD pun tough takkan polis ni tak tough. Lagilah tough pada kita. Kita tu seminggu tu macam ni dia setahun. Seminggu lah PTD seminggu. Seminggu askar, tentera, seminggu bomber, seminggu polis. Itu pun rasa macam ya Allah, seminggu kan. Tapi sebab saya lelaki, saya first training tu, masa DPA tu, saya pergi tentera, iaitu paling ultimate punya course. Ultimate. Saya pergi tu first luar. Jadi bila pergi, kita orang ni dah kena belasah seminggu. Balik tu setakat duduk di base camp kami di Intan tu, dia orang denda macam mana pun kita orang dah selamba. Kalau yang pergi model-model yang biasa, yang ringan-ringan ni, lepas tu dia jumpa tentera memang menangis. Menangis kami tu. pada kena kau ya Allah. Waktu training polis dulu tu, yelah macam kena kau-kau. Ada tak contohnya kan, dia bagi makan sedap, waktu guling-guling ke, waktu training itu? Ada? Guling-guling ada. Ada. Tapi makan. Tak, maksudnya dia nak umpan lah, dia bagi makan sedap-sedap dulu waktu training kan. Makan sedap dia bagi dulu. Bagi dulu of course lah. Okay. Kan, bagi dulu crawling tu. Betul. Kan. Lepas tu suruh lari. Yes. Nak pergi ambil sebelum makan tu dah lagi dah. Keliling dewan. Kenapa lambat orang? Sebab kau kena berat sekali. Pakai apa ni, dia pakaian dalam tu ada beberapa pakaian je. Okay. Contoh nak pergi makan. Nak pergi makan ada pakaian dia. Kalau lepas makan tu selalunya nak pergi waktu maghrib lah, dinner kan. Lepas dinner tu kita nak pergi sembahyang jemaah di surau dia tu. Pakaian dia kena dia panggil kemas. Kemeja. Ta'in lah. Memang ta'in. Sentiasalah ta'in dengan panjang, kasut putih. Pakai songkok. Itu dia punya. Jadi nak pergi makan bukan seorang selai-selai macam tu, tak ada. Okey, ada nampak 3-4 orang. Okey, jalan sekali. Ada squad leader pula belakang kan. Kalau 6 orang macam mana. Kalau kau silap, round lah dulu. Sebelum makan tu. Lepas tu makan, dia ada masa dia pula. Kau dah lambat. Memang aku tak makan lah. Maksudnya dia kemungkinan kau lari dulu makan. Lepas habis makan tu lari balik. Lari. Itu tak. Yang lepas makan tu lari tu cerita lain lah. Okay. Mungkin sebab kau lambat dah pergi surau tu tadi. Okay. Sebab dia ada timing. Sebab nak kena jemaah ni. Lambat sampai tu kena lagi. Jadi semua ni ada tujuan dia dibuat. Dia bukan berbentuk hukuman saja, tidak. Mungkin nampak dia satu hukuman. Tapi sebenarnya dia nak build up dia daya tahan tu tadi. Daya tahan tadi. Disiplin? Itu sebenarnya Disiplin lah. Disiplin. Resilient. Mental, emosi. Yes. Kan. Jadi itu tujuan dia. Kalau kita tengok, ini ngontam aku apa semua. Yelah, contohnya macam 16 orang kan. 16 orang ni 15 memang bagus. Memang bagus on time. Kena seorang mak laun ni. Nombor 16 ni. Hari ni buat hal. Esok buat hal. Lusa buat hal. Orang akan marah lah. Emosi pun terganggu. Itulah. Jadi sekarang ni yang ramai-ramai ni tadi, yang 15 orang ni kerja dia lah. Kau kenalah buat macam mana. Dia ada ketua platoon dia pula. Gila slow talk. Apa masalah kau? So kita nak sekali. Macam tu. So lepas tu setahun duduk di Polapol.
dapatlah posting. Ha. Posting order yang pertama di mana? Okey. Posting yang pertama saya ni IPD Dangwangi. Apa Bandar ini yang paling famous di Malaysia? Bila sebut Dangwangi tu kan. Tengah-tengah bandar KL tu. IPD yang paling famous di Malaysia. Itulah dia. Saya posting tu sebagai pegawai penyiasat jenayah. Terus pegawai penyiasat jenayah. Jenayah. First posting. Lepas training tak tahu apa. Saya dengar bila dia buat announcement, dia bagi surat tu, setiap seorang-seorang panggil IPD, nama saya disebut, lepas tu pegawai penyiasat jenayah IPD, ibu pejabat daerah Dangwangi. Saya demam seminggu. Macam tadi lah sebut kan. Sebab dah tahu dalam kepala dah letak. Dalam kepala tempat memang sibuk, center. Belum pergi mental dah koyak ni. Belum pergi dah shaking kot. Sebab dalam Malaysia, tempat yang paling sibuk di Malaysia di mana? Kuala Lumpur. Okay. Tempat yang sibuk bila Kuala sibuk Lumpur. ni, of course lah bila sibuk dia jenayahnya tinggi. So tempatnya sibuk. So gitulah. Jadi bila KL, dalam KL tu kat mana? Pusat dia. Pusat Dangwangi. Dah wangi. Jadi bila tu saya dengar tu, tanya seorang senior, mana Dangwangi okey ke? Tak ada satu pun yang sebut, oh habis lah kau. Bila kata, oh habis lah kau. Jadi kita ni orang baru, habis lah. Seminggu saya demam. Tapi masa tu masih lagi dalam cuti lah. Cuti lah. Bukan So cuti tu dia habiskan dengan demam. Balik pergi kerja posting. Okay, kita belajar lah. Tapi sebenarnya bukanlah seperti yang digambarkan rasanya. tak. Dia memanglah orang kata macam teruk. Tapi sebenarnya bila masuk situ, okey je. Boleh saja kerja. Kan? Boleh je. Waktu di sana, any moment yang ingat sampai sekarang? Waktu di Dangwangi tempoh hari? Dangwangi tu Walaupun kita bercerita 23 tahun lepas, 20 tahun lepas. Berapa lama di Dangwangi? Dangwangi lebih kurang 3 tahun. Oh, lama juga. Lama juga. So antara first posting tu sampai 3 tahun tu, anything to share dengan audience? Mungkin audience nak tahu. Yalah, saya dapat kes yang pelik-pelik. Ah. Kan, yang pelik-pelik. Apa yang paling pelik sekali? Saya dapat kes yang pelik-pelik macam macam apa tu, minyak wangi. Okey. Minyak wangi, saya tak percaya minyak wangi ni harga RM500,000. Okey. RM500,000 botol kecil, botol besar tu RM500,000. Pada ketika itu tahun 2004. Jadi bila dengar biar betul orang ni buat report kan. Jadi kerja polis ni, satu bukan kita nak menyiasat kes tu, satulah kes yang dilaporkan. Sekiranya berlaku ada unsur-unsur jenayah kan. Sebaliknya kita kena tengok juga betul tak orang ni buat report. Takut dia buat laporan palsu, nak claim insurans ke, nak apa ke. Kita kena tengok juga dari segi sudut itu. Jadi bila kita tengok orang ni betul dia bawa pergi kedai dia. Businessman lah, business minyak wangi. Pergi tengok kedai dia. Ada juga macam ni. Aku punya ada satu kayu, dia pakai kayu gaharu. Kayu gaharu. Mahal rupanya. Jadi kayu ni dieksport keluar, diproses ke Timur Tengah. Lepas tu masuk balik Ke Malaysia. untuk dijadikan minyak wangi ni lah. Jadi minyak wangi ni yang pure ataupun asli ni boleh tahan. Boleh tahan dia punya lasting lah orang cakap kan. Bau tu boleh tahan. Jadi itu yang menyebabkan grade tu mahal. Itu yang jadi harga sampai RM500,000. Sampai RM500,000. Jadi So dia komplain tu sebab apa? Sebab mahal? sebab hilang. Oh sebab Hilang. Sebab hilang. Sebab hilang. Sebab dia kata staff dia yang curi. Jadi bila tu kita menyiasat lah. Kita siasat. Bila saya siasat tu nak jadi rezeki lah kan. Menyiasat. Jumpa. Tangkap. Jumpa. Betul lah. Jadi ada rampasan dan sebagainya. Bila tengok barang, ini bendanya macam, bila tengok balik, biar betul RM500,000. Fikir tau.
So kita ni jagalah barang kes yang kita jumpa tu. Risau juga nak jaga kan. Oh, takut hilang. Ribu. Oh, ya. Jadi bila simpan mengikut prosedur dia lah. Simpan ni selesai tuduh dekat mahkamah apa semua dah selesai kes tu. Jadi bila serah balik kepada ni bila masuk court pun. Bila kita charge dekat court, magistrate tu macam terkejut. Macam terkejut benda tu. Biar betul nak tengok kan. Biar selesai. So kes tu selesai lah. Itu yang antaranya lah. Banyak bahan kes tu dipulangkan balik lah. Pulangkan balik. Tapi 500,000 satu botol yang tu. Satu botol tu. Rupa-rupanya daripada botol tu dia ambil, dia proses buat. Dia boleh buat party, boleh buat banyak perfume. Dia jadi party dah kot. Party. Benda tu ada party perfume. Party perfume. Ibu. Orang kampung induk dia lah. Yalah, tapi untuk Zul Azmin baru first posting. Lepas tu dapat minyak wangi tu 500. Dia ada percaya tak percaya juga, betul? Betul. Ada percaya tak? Kita jadi percaya tak percaya lah. Percaya tak percaya, takkan mahal sangat. Tapi itulah experience orang duduk di Dawangi. Kalau dia duduk di IPD Kok Diang tu, tak ada lah. Dua musang. Tak ada lah. Tak ada lah benda tu, ada orang ni. Dawangi segala benda. Ya, yang owner tu pula bukan warga kita. Dia warga Timur Tengah. Timur Tengah lah. Dia memang Azmin dah sebut IPD Kok Diang. Datang pun ada komen daripada IPD Kok Diang. Kita bawa dia sekali. Parah ni. Okay, lepas ada Dawangi, posting di mana pula? Lepas tu? Lepas Dawangi, saya pergi ke Inspektor Siasatan Tata Tertib. Tertib. Di Bukit Aman lah? Di IPK Kuala Lumpur. IPK Kuala Lumpur. Oh, tu ni dah mula pergi ke ibu pejabat lah. Pada situ. Lepas tu Aset, Bukit Aman. Tapi Zul punya first 10 years of posting memang job tempat-tempat yang kritikal daripada Dawangi, KL. Dia sebagai ni lah makluman kepada siapa yang minat kan. Posting polis ni dia ada certain masa dia tak. Contohnya 2 tahun mesti tukar, 3 tahun tukar, ataupun dia boleh duduk di situ lama dan sebagainya. Ataupun dia random saja ikut keperluan. Dia mengikut kalau ikut sekarang lah. Sekarang ni dia lebih kepada mungkin 3 tahun lah. 3 tahun paling lama situ, lepas tu kena tukar lah. Satu ikut keperluan tugas lah kan. Keperluan. Dan juga ikut kepakaran lah kot. Dia tak ada lah satu standard lah. Sebab ada setengah-setengah pekerjaan ni dia tetapkan. Dia mesti 3 tahun mesti bertukar. Apa berlaku pun mesti bertukar. Ada setengah tu dia ikut kepakaran. Dia maknanya polis ni dia masih lagi apa orang panggil. Dia tidaklah tetapkan gitu. Sebab yalah kita faham lah kepakaran tu mesti ada pada seorang individu tu. Dia ada juga pos-pos yang kritikal. Yang macam contoh pos tu tak boleh lama. Dekat situ. 2 tahun, 3 tahun perlu pindah lah. Macam pegawai penyiasat tadi ni, IO ni, yang saya tadi tu, tempat tu yalah kalau nak dibandingkan kes di Dangwangi, dulu kita tak ramai pegawai. Kes banyak dan semua ambil kes pada ketika itu. Dan komersial pun tak ada, jenayah komersial tak ada jabatan komersial pada ketika itu. Di IPD awal dulu tak ada, belum ada. Jadi kes-kes yang komersial ni pun kita kena ambil. Jadi semua angle jenayah kena siasat lah. Jadi sekarang ni dah berbeza. Jadi dasar pasukan pun dah tetapkan. Bagi pos-pos yang kritikal 3 tahun ataupun tengok keadaan juga macam mana tu. Waktu jadi IO tadi kan dia pernah jadi IO. Antara kes yang pelik pernah siasat selain minyak wangi tadi, minyak wangi dah settle dekat di Dawangi. Sebagai IO, anything yang pelik yang rasa macam logik ke? Ada lagi, cumanya saya nak cakap sini kan macam bahaya. Dia PNC. Dia tak payah share lah. Itu kan mamak depan ni.
Okay, kalau banyak-banyak bidang, saya rasa kau pun dah pergi ke banyak bidang lah. Dia punya jenayah, dah pergi kepada apa ni, narkotik, lepas tu aset, tata tertib. Yang mana satu yang paling mencabar sebenarnya? Yang mencabar sebenarnya IO lah. IO yang paling mencabar. IO mencabar. Sebab apa tau? Masa kita siasat kes tu, tapi bila kita siasat dapat tangkap seronok. Kita dapat selesai bantu, kita tolong orang kan. Okay. Orang dalam kesusahan. Contoh, saya pernah siasat kes ragut. Okay. Ragut orang sepasang suami isteri warga emas. Masa tu ada lagi Tian Putra. Dekat Tian Putra kat Demut. Kan? Tian Putra tu orang sepasang suami isteri ni, warga emas ni datang daripada Pantai Timur. Baik. Datang KL naik bas sampai pagi di sini. Lepas tu nak operate inilah kesihatan dia, jantung ke apa saya tak ingat. Okay. So ada orang kononnya nak membantu angkat tolong angkat beg dan sebagainya. Jadi dia samun. Dia samun orang tu. Habis duit apa semua 10,000 yang dia bawa untuk buat operation tu. Jadi buat dia pun report polis. Bila kita yang terima report tu, mestilah kita ni bila perasaan, kita bayangkan mak ayah kita kena dalam keadaan macam tu tak. Of course saya rasa bengang. Kan? Bila bengang, bila report dengan kita, tak. Lepas tu, yang ni yang saya kata tadi, bila kita dapat tolong orang ni, kita seronok. Dapat seronok. Sebab apa kesusahan tadi tu, dia duduk cerita kita, kita dapat tangkap orang tu, jadi seronok lah. So berjaya? Berjaya. Okay. Dan orang yang tangkap tu, ialah, ini cakap, banyak cerita dia. Yang bila peragut ni dengar, kan, teruk kena apa semua tengah. Yalah, sebab kesusahan tu tadi lah. Disalurkan kepada kita. Yalah. Dah tangkap. Dia kena X-rated kat sini. Tapi dia itulah sebab sebagai pegawai penyiasat atau pegawai polis kan, saya dia macam doktor juga lah. Kita bermain dengan emosi kan, bermain emosi. Contohnya perasaan marah tadi. Kita bayangkan makcik-pakcik itu adalah sebagai ayah dan mak kita. So tindakan kita ambil pada masa sama ni, kita kena pegang profesionalisme tu, kan? Profesionalisme. Tetapi adakah korang ni sebagai IO dan juga polis ni menjadikan perasaan marah, sedih, kecewa ni sebagai satu orang kata lonjakan untuk pergi buat siasatan sampai habis? Kan, sebab kalau tanpa ada benda tu, saya rasa you akan macam sambil lewa je buat, betul tak? Betul, Kan? Betul. Saya rasa tak tahu lah. Betul tak? Tu yang saya cakap tadi. Bila kita tengok bila orang susah ni kan, duit dah hilang, lepas tu cedera lagi, orang tua lagi nak pergi ni lagi Berubat lagi. Dia sampai kepada kita tu, kita dapat rasa kan. Kan? Naluri tu, empathy ni. Simpati, empathy lain. Simpati ni kita simpati, tapi empathy. Empathy yang kita terima tu, kita pun jadi macam, kita dapat rasa lah apa dia punya ni kan. So emosi kita pun bengang juga. Jadi macam-macam lah kita bila dapat itu yang betul, maksudnya itulah yang drive polis ni untuk bekerja cari betul. Kalau boleh nak cari juga hari tu juga kan. Nak cari orang tu sampai dapat hari tu juga boleh nak cari. So apabila benda macam tu kena kat orang tua, lepas tu kita anggap part of our family relative, lagilah kan, lagi kita rasa geram. Lagi geram. Lagi geram lagi. Itu yang macam-macam tu kan. Jadi, apa ni, itulah bila geram tu kita bukan bila dia geram tu, dia membawa kepada emosi yang menyiasat tu, fizikal dan juga mental. Pengurusan stres dulu tu kalau tak tapi kalau tak settle lagi stres tu. Tak settle pun stres. Lagi stres kan. Dapat tangkap pun stres juga dengan orang tu. Kan. Jadi
Tapi alhamdulillah lah kes yang saya sebut tadi tu. Tapi Azri ni dia stress dulu. Tadi kan dalam permulaan kan dia berkata dia psikologis. Dia pakai ilmu tu lah. Jadi saya sebenarnya ke bidang itu bila saya start dengan integriti tu. Tata tertib tu lah yang saya start. Mulanya saya pergi psikologi apa semua tu. Tapi macam sekarang ni kalau ikutkan SME dalam narkotik lah kan, dalam isu yang tadi lah abuse of apa ni, Substance abuse. substance abuse kan. Saya Penggunaan bahan-bahan terlarang. sebab saya ni tak kepada situ sebenarnya. Saya lebih kepada, saya sebenarnya kaunselor berdaftar. Kaunselor berdaftar perakuan amalan. Jadi saya berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Okey. Sebab ambil psikologis tadi Sebab kan. saya ada Master dalam kaunseling tu. Jadi boleh mohon dengan Lembaga Kaunselor Malaysia untuk dapatkan perakuan amalan ni lah. Okey, faham. So maksudnya kalau orang nak jumpa tuan untuk runding cara boleh lah macam tu. Boleh. Tapi runding cara itu dalam subjek ataupun dalam skop apa? Sebab kaunseling tu besar. Okey, saya kaunseling kepada ni lah Substance abuse tadi. Substance abuse. Saya banyak buat di apa ni, klien-klien saya ni ramai dalam kalangan penagih dadah ataupun dia tak boleh panggil penagih sekarang ni. Alright. Pesakit. Pesakit. Dia pesakit. Sebab dia itu dalam dasar apa ni, dasar dadah. Okey. Negara ada sebutlah istilah pesakit itu. Okey. Pesakit dadah. Jadi membantu supaya dia ni boleh kita apa ni, tarik semula dalam masyarakat, dan untuk kuatkan dia punya ni lah, memberi sokongan kaunseling. Begitulah. Zul, kita seperti yang kita tahu, negara kita telah digemparkan di semua minggu ni lah, minggu lepas kes seorang pilot Malaysia Airlines telah ditangkap menyeludup sebilangan besar berjumlah berapa, 26 juta 26 ke 46 juta nilaian dadah di sana. How serious sebenarnya smuggling ni? Kenapa Malaysia dijadikan hub? Adakah Malaysia ni jadi hub ke, ataupun kita ni jadi, diorang ni jadi keldai ke? Apa situasi sebenarnya yang boleh kita kongsi lah dengan kita punya ni, yang viewers dia. Yalah, untuk kes yang tu spesifik tu kita tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku kat mana kan, ada kelemahan kat mana. Itu terlalu saya rasa saya tak boleh nak tak pergi ke kupas situ. Okay. Tapi kalau katakan nak katakan Malaysia ni hub, tidak juga kan? Tidak juga. Jadi dia sebenarnya terpencil lah. Jadi satu kes tu terus nak dilabelkan begitu, saya rasa tidak adil. Tidak adil lah. Tidak adil lah kalau dilabelkan begitu. Itu yang kita nak tahu kan. Sebab kadang-kadang ada orang cerita, Malaysia ni jadi hub ke. Maknanya sebenarnya bukanlah. Dia bukan satu. Jadi tidak ada lah sebelum ni kan. Saya memang begitu. Tak ada lah. Tak ada. Cuma saya tadi bila saya kata pendekatan saya ni lebih kepada yang pesakit. Kan, pesakit. Lepas tu ada juga yang jadi kaldai apa. Dadah ni. Tapi dalam masa yang sama dia pun hisap dia. Tapi bukan konteks yang pilot tadi itulah. Jadi klien saya ni pun ada yang orang begitu. Kan, kalau kita tengok profession kan, pilot apa semua. Saya ada klien juga yang yang profesional dalam kalangan, even ada PhD. Dia jadi pesakit lah maksudnya. Dia memang, tapi bila masyarakat ni dia ada stigma tau. Dia label kepada pesakit dadah ni. Ataupun ni kan, label ini kau hisap dadah ni kurang agama apa semua. Tak. Kau tak cerdik ni orang-orang. Tak boleh. Sebab apa? Dia tak begitu. Jadi label itu sebenarnya tak boleh diguna pakai. Sebab macam mana orang ada PhD boleh hisap dadah? Dan dia pun ketagihan yang teruk. Masuk pun tak serenti. Maksudnya pendidikan, taraf agama bukannya faktor yang menjurus orang tu untuk salah guna dadah tadi.
mengambil apa ni, bahan terlarang ni. Maknanya bukanlah kata kurang iman, kurang pendidikan, dia boleh ambil. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Tak semestinya. Kerana Mungkin saya dia- pun ada juga lecturer. Ada juga. Dan saya nampak macam ni dia mungkin macam faktor tadi nak kata dia mempengaruhi 100% tidak. Cuma contoh dia berpendidikan tinggi. Okey, contoh biasa pergi masjid dan sebagainya. Tapi mungkin juga salah satu faktor yang menyebabkan pengaruh rakan-rakan. Ya. Kawan yang salah. Kan? Ataupun dia XYZ ni ambil for pleasure, for leisure. Dah tak ada apa nak Dia buat. sebenarnya faktor dia apa? Sebenarnya kalau orang yang PhD, Yang orang pendidikan yang tinggi ni. ada profesional dia ambil ni sebab apa? Itu sebab Faktor utama dia. bila kita macam yalah sebagai seorang kaunselor lah pula, saya ambil ni sebagai kaunselor, kita kena tengok dari sudut lain dengan dia. Bila kita teroka dia punya mind dia tu, macam mana perjalanan dia, macam mana dia ambil, bagaimana dia boleh terjebak. Jadi kita kena tengok di situ. Macam klien saya ni, dia ada pengaruh luar. Sebab dia dilahirkan dalam keluarga yang educated. Okey. Mak dia pun seorang yang Educated. ada nama, Okey. dan educated. Ayah dia pun begitu, adik-beradik dia yang lain pun sama. Dan dia memberi tekanan kepada dia. Beri tekanan itu. Jadi dia seawal umur remaja dah belajar dia overseas. Mak ayah dia hantar. Jadi kurangnya apa dia? Kasih sayang tadi tu. Mak ayah dia. Nampak kat situ kita kena tengok gap dia. Jadi bila kita teroka masuk, oh ini. Dan sekarang ni alhamdulillah masih saya kontak dengan dia lagi. Maksudnya Min dan juga Zul, maksudnya dia banyak faktor mempengaruhi lah. Iyalah. Kasih sayang pun boleh jadi one of it. Kan? Betul. Kasih sayang lah. Kasih Sebab sayang dia kan. mencari sesuatu benda yang lain lah. Untuk menggembirakan dia. Cari kelainan. Ada klien yang orang kata, kebanyakan penagih ni tak ada duit, mencuri. Ada je orang kaya. Ada klien saya orang kaya. Tapi mencuri. Parents bagi duit, terpaksa. Ada. Dia cerita dekat saya lah, terpaksa bagi duit untuk beli benda tu. Ada. Sebelum dia masuk ke rehab center lah. Tapi saya nak ada masa sikit. Saya nak ulas sikit. Ada rasa 2-3 tahun lepas yang ada seorang kita tak boleh pakai ayat penagih, pesakit tadi. Saya rasa dekat Kedah, dekat Perak, I stand to be corrected, yang bunuh nenek dia. Pasal nak beli dadah tadi lah. Harga mungkin dia nak minta dengan nenek dia sebab agaknya agak ketagih RM20 saja. Tapi sebab tak dapat RM20 itu untuk membeli barang terlarang, untuk steam, memuaskan di sini, so orang lain jadi mangsa korban. Benar? So emosi. Itulah yang sebenarnya yang kita tak nak tu. Kalau pesakit-pesakit ni dia consume seorang-seorang, dia tak bagi efek kepada orang lain, saya rasa tak ada masalah sangat ni sebab dia tak ada dapat barang, dia pergi mencedera orang, mencuri, bunuh. Dia jadi betul lah. Dia sebab apa? Sebab dadah tu, dadah ni dia dah mana dia pergi? Dia rosakkan apa? otak. So bila otak dia dah rosak, sebab dadah ni dadah sintetik. Dadah yang sintetik lah. Dadah kimia. So mana dia nak attack dulu? Of course lah. Otak dia. So bila otak dia kewarasan tu memang dah tak ada lah. Dia tak boleh pertimbangkan apa Baik ke buruk. baik buruk dan sebagainya. Dia tak, Sebab dah steam. dah steam dah high. So kalau letak duit dengan nenek dia tadi, mana dia nak? No, I mean dadah dengan nenek dia. Orang macam ni. Betul. Mana dia ambil agak-agak? Of course yang ni. Dah lah. Right. Okey tu, kita dah berada di penghujung. Sekejap lah. Kejap tak sampai. Panjang kita Petah macam ni. bercakap ni. Kalau Okey. agaknya kalau ada orang komen siri 2, kita panggil balik. Cuma kalau ni kata-kata terakhir, tak kisahlah apa sajalah yang nak nasihat ke pedoman ke kepada siapa-siapa nak jadi polis terutama sekali, apa persediaan ke apa-apa saja. Pada saya kalau minat, pesanan saya lah kepada ni yang nak minat jadi pegawai polis ni, satu, kena lengkapkan diri lah. Disiplin, jangan terlibat dengan benda-benda yang berokok yalah, dah benda-benda yang darvih tu tadi. Darvih. Kan? Lepas tu sentiasa ni lah, mengambil tahu keadaan ni, apa semua keadaan semasa, dan
kena kekalkan kesihatan. Kesihatan untuk apa nama? Untuk terus sendiri lah. Untuk berdepan. Terus sihat berdepan. Bukan. Zul tengok aku jadi confused. Kopi aku tengok kau ni. Tapi Zul, satu je mungkin dalam setengah saat, pesanan kepada ibu bapa di luar sana untuk make sure anak dia tak terlibat dengan darwish. Darwish. Okey. Sebab kita akan buat klip nanti tu. Pesanan kepada ibu bapa di luar sana. Hidup sihat tanpa darwish, masa depan lebih cerah. Katakan tidak pada darwish. Sebab darwish tu kena ingat bukan perkataan slogan suka-suka. Okey. Dia adalah satu alat untuk pegangan yang kuat di dalam jiwa. Itu. Katakan tidak pada darwish. Katakan tidak Tak nak pada darwish. Darwish nama orang. Darwish. Katakan tidak pada Darwish. Okay. Alright. Okay. Terima kasih Zul Azri di atas perkongsian, DSP Zul Azri, kerana dah berkongsi dengan kita walaupun kita sejam, tapi dia ada dua benda lah. Satu berkenaan bagaimana menjadi polis. Betul. Dan juga apa sebenarnya yang kebimbangan kita masyarakat di luar sana berkenaan dengan remaja. Bukan remaja sajalah, pada masyarakat kita lah, terutama sekali dalam gejala sosial yang berkaitan dengan darwish tadi. Jadi sehingga berjumpa lagi pada siri yang akan datang, InsyaAllah. InsyaAllah siapa lagi yang kita akan jemput untuk memenuhi ruang kami di Sembang ni. Saya ingat anda kena tunggu bila kita bersiaran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sembang. Alright.